Selamat datang ke vlog raya tahun 2025. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke vlog saya. Kejap silau-silau. Dan selamat kembali ke vlog raya 2025. Sorry lah muka aku baru tidur sebab kita orang kena kejut pagi-pagi buta. Sekarang ni pukul 9 macam tu. And kita orang dah start masak-masak semua. Dah get nak raya. Lemang semua dah tengah masuk pulut. Ayam tengah nak goreng. Semua dah get ready lah. Jadi jom kita enjoy. Diamlah ayam ya. Aku masak kau sekarang. Jadi jom kita beraya bersama-sama. Morning. Ini dia. Ini ayam. Ini untuk rendang. Ini ayam untuk rendang sebab dia ayam telur. Ayam apa? Ayam telur kan? Ini kambing. Ini kambing. Dan ini ayam untuk nak goreng. Yes. Dan itu untuk lemang. Ni. Oh ni belum letak lagi. Semua datang sekali. Geng-geng yang menjaga lemang. Yes. Yang penting speaker untuk menaikkan mood. Monacha, kena kejut kau apa tadi? 8.50 dah kejut. Aku cakap 10 minit lagi, 10 minit lagi. Yeah. Itu dia pembantu-bantu cikgu-cikgu kan. Lambat. Lambat. Kejut. Bangun. Bangun. Assalamualaikum. Puasa ke tidak? Masuk. Kena buka ni. Kau? Masuk? Berapa hari tinggal? 1. Ya ke? Ya, dekat Omek. Ome? Berapa hari tinggal puasa? 1. Dah apa? Dah safar lah kau? Penuh? Aduh, ni pula buat assignment pula. Aduh. Orang nak raya ni buat assignment pula. Aidil? Oh Aidil, nenek suruh kau ambil serai. Mira pergi ambil serai. Itu dia Endek. Cik. Serius ya Endek? Alah. Banyak lagi. Aku pedih. Dia punya asap tu. Ada orang tu tak puasa. Oh dia ambil ais weh pagi-pagi weh. Bangun-bangun kena pergi ambil serai. Pak Endik tak bangun lagi. Ngantuk. Lemang masih lagi diisi. Diperhatikan oleh komando 1 dan juga komando 2. Oh awalnya ketupat tu dah angkat dah. Awal lagi dah masak ni. Oh dah masak lah. Jomlah kita tengok orang nak ambil serai. Apik mengepak kau ni ya. Ni dia. Ambil serai. Assalamualaikum. Berjaya tak? Baik ular-ular kan? Ni dia suasana daripada luar. Yang sedang busy memasak-masak. Sedang fikir nak top up sebab tak cukup. Daun tu ke kedai mana? Kedai mana? Kedai Tenten? Kedai Tenten dia jual ke? Apa cerita orang serai? Mana? Kau dengan muka Cina kau ni. Lah. Okay, kita ada tugas ni sah, iaitu kita kena top up lagi lemang 5 kilo. Pulut 5 kilo. Lepas tu beli santan. Lepas tu dengan daun untuk buat ketupat. Last minute. Orang sebelum ni orang tanya nak buat tak nak? Tak nak kan? Sekarang nak ketupat pula. Kita weng. Kita pergi kedai legend iaitu kedai Aping. Kedai Aping. Inilah dia. Daun dekat kedai Tenten tu tak ada pun. Tak ada orang jual daun depan Tenten pun. Depan Tenten dekat kemah tak ada. Tak ada kemah pun. Okey, nampaknya daun ketupat biasa tu dah habis. Semalam last, hari ni dah habis ya. So dia suruh kita merayau pergi check sampai tempat lain. Mana nak cari ketupat sekarang last minute ni. Kita sekarang nak pergi pasar Kuala
rendang satu lagi sebab apa nama tu? Sebab daun tu tak ada ya. Aku cari tempat lain pula. Okey, kita buat ketupat. Tambah buat ketupat. Sebanyak pokok tadi Pak Usul Ya, Pak Usul. Lepas tu ada penyengat. Ya ke? Lepas tu kata Aidil dengan Iman lari dulu. Alah. Kat luar pun ada satu lagi. Tepi lah. Ni. Sekejap. Ni Cikgu Aisyah. Ni dia. Ni atok-atok. Oh, tak adalah meletup dengan apa. Ni, so ini kena masuk sampai sini. Alah, berbaring pula. Kenapa duit? Tengok Mira. Apa jadi? Mira apa jadi? Aku punya macam terlebih pula. Mana sepit ni? Patut 3 ada 4. Macam mana? Mama tolong. Garang-garang semua dah memang ada kan? Pedih ke Bib? Ha? Tu Mira. Mira. Hey, what's up guys? So ini dia sambal ayam kita dah siap. Mula. Banyaknya. Berapa ekor ni Mak Jang? 10 ekor ayam untuk sambal sos. Ni orang jaga lemang. Lemang memang lambat siap kan? So memang kena ketuk-ketuk selalu Pak tu. Bagi dia mampat, bakar kembali. Oi, Mira hebat lah buat sampai baring. Oh, ni dari belakang, dari luar. Dia tengah belajar. Kau buat lah ni. Dia ni atas. Okay, ni I punya ketupat yang ke-14. Oh. Baik sikit ke-5 Menangis. Sebab asap. Asap-asap dia. Si lemak. Okay, ini adalah kita nak buat rendang. Kita tengah rebus daging ayam tu dulu. Baru kita sambung buat rendang dia. Sumpah ya, asap lemang ni tak relax. Aku dah mula nangis dah ni. Masak ke? Panas lah. Belah sini pula. Lemang memang lama panas kan? Sedang mendidih. Apa? Bawa balik apa? Ya, itu dia rendang. Ini dia kita punya rendang. Tengah tunggu kering. Ada orang berak kat tiang. Lari masuk. Kau suka kau Kau makan lemang. Kamera frame. Mana boleh. Sekarang ni pukul 1.10 dan rendang dah siap, sambal ayam dah siap, lemang pun ada yang dah masak. Sadar. Dah masak Mana? Oh. Wow. Ini dia. Rendang is done. Ayam sambal is done. Ada 2 piuk kuali. Siapa pula yang macam cerik api tu? Ketupat dah masak. Belum lagi main kan? Belum. Dia akan boncet lagi. Dia akan boncet lagi katanya. Biarkan dia. Ni lemang dah siap dipotong. Ada orang yang tak puasa dah makan. Jeng. Ni satu ni salahnya. Jeng. Ni lemang kita yang dah siap. Settle lah Pip. Okay, so malam ni Mira akan buat servis pakai Inai. So ni first customer dia. Which is dia nak buat macam ni. Aku adalah tikus Makman. Monacha ya. Macam-macam lah. Aku shaking tu. Sekarang adalah masa yang ditunggu-tunggukan, which is kita nak pergi ambil bunga api dan mercun. Jom. Ini toyol-toyol. Main tak pakai baju. Ini dia. Kita pick up kita macam mercun pada hari ini. Ini yang the best tahun ini ya. Chinese New Year tak habis kita bawa ke raya. Inilah kita punya mercun. 2 ni yang paling main. Lepas tu kita ada yang ni. Kita ada yang kelapa. Yang kelapa ni yang besar gila. Sini ada 3. Ada yang mengapi orang kahwin. Okay, so kita beli ais. Sebab rumah kita dekat dengan kilang ais. Kita beli dekat kilang terus. Settle. Dia besar peti ais ni besar tak kau saya tertongging tu. So ini adalah armada yang terakhir untuk tahun ini. Kita harga sardin, sayur, rendang, ayam, sambal, kek batik. Kesian dia tak ada minum. Mira fuyo. Kau buat sendiri ke? Ni apa ni? Dah terlanggar. Bodoh je. Cantik lah. Kau Abi?
Apa tu? Tengok. Tapi Mira buat besar. Ya, buat je. Dah buka? Bacalah legend. Kami ya? Metam. Air jagung. Ini view di baju tau. Minum. Soraya weh, soraya. Woo. Pakai baju yang kau nak pakai. Alah belagak dengan lemang dia. Okey. Kita akan potong bagi dia sama tinggi untuk dibakar. Ni untuk tempat untuk letak mercun. So kita akan bakar yang ini. Nak bakar. Bodoh. Besar weh. So ini dia keadaan rumah kita pada hari ini. Lain dia dengan anak dia. Alah, yang ni orang nak bakar, tembak Ijan. Gambar. Alah, nangis lah kau. Alah, yang nangis tu. Selamat pengantin baru. Kita ada nenek di sini. Nak bakar yang 25 shot. Bye Asfal. Kenapa weh? Bang, aku nak rekod. Kau suruh aku sana. Kau siapa? Aish. Besar sekali. Besar. Kata-kata anda untuk hari ni? Kita bakar duit. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Kalau nak diraya kena wadidaw and velocity dulu. Cik wadidaw. Ijai. Okay, kita ada contoh. Belum. Cik. Ting. Bukan nak cakap apa lah kan. Ni muka orang lembab. Muka orang lembab ni. Ni. Bob. Okay, sekarang ni kita nak bakar yang the main event yang paling besar. Yang paling, orang kata paling gah. keren lah tahun ini. Yang itu, apa nama dia? Naga Tasik Kenyir. Dia macam tadi, kelapa yang satu-satu, tapi ni versi yang banyak. Yes. Awas ya. Dengan bismillah. Ready? Saya gerak dulu. Takut anjay. Wow! Walau weh. Bapak. Wih, bunyi dia. Wah. Raya. Nampak aku ya? Okay, ni yang bakar yang kali keberapa entah. Alah. Okay, sekarang kita nak bakar. Let's go. Bakar apa ni? Yang ini kita nak bakar. Apa benda kau rekod ni, Mira? Mana? Kenapa kamera dekat atas bodoh? Sorry. Lari. Sekian saja untuk hari ini. Money. Bye. Si bye kan.
Apa benda lah? Ambil tolong ambil gambar. Lawa tepi. Naura. Sini tau. Sini. Lawa tau. Ira cepat. Dua orang rapat lagi. Tepi. Ni. 1, 2, 3. So, muncul-muncul besar dah habis. Inilah masa kita ambil gambar. Lah mama pun. Bapak anjing. Woi, dekat je gila. Aku tak nampak jalan lah. Bodoh lah jangan makin dekat. Weh, tak nampak weh. Aiman kau pergi masuk Aiman. Weh, tak nampak gila. Weh, tak nampak weh. Selamat datang ke vlog raya 2025. Babi kena aku. Okay, kita sekarang nak bakar roket. Babi. Bodoh je. Okay, ready. Sabar. Kira sama. Sabar. Hidup api lo. Lambat. Kejap. Sabar. 1, 2, 3. Berasa Umar, aku tak nampak Umar. Oi, tengok. Tengok berlubang. Mana berlubang? Nak jahit lagi tak? Mana berlubang? Ni penyelaian dia. Okay, so kita tambah lagi 2 mercun. Iaitu mercun, apa nama ni? Mercun yang Chinese New Year tu dengan yang ni bom satu. Okay, cepat, ucap. Tak nampak apa masalahnya. Ini tim isi kuih. Cikgu Aisyah isi kuih pula. Banyak Cikgu Aisyah buat kerja tahun ni. Okay, sekarang ni dah malam. Kita prep muka untuk make sure esok bangun dia glow. Okay, so kita akan pakai sampul yang ni. Sebab total semua ada 32 orang. Ramai tak? Okay, duit raya dah settle. Sekarang kita nak buka mask. Kita nak buat skincare sikit. Lepas tu kita tidur. Okay, good night. Jumpa esok. Good morning. Salam lebaran. Berbangun lah ya. Baru-baru. Tahu-tahu dah sembahyang raya. Pip, sembahyang raya Pip. Okay, nak mandikan. Ada budak seorang ni ambil air. Dah sejuk dah. Okay, kita baru habis mandi. Rambut basah. Buat skincare dulu. Lepas buat rambut. Lepas buat pakai baju. Okay. Ada ke PDDC tak habis-habis pada pagi tadi? Enggak sikit pusing-pusing. Okay, tinggal tolong mangkuk Ayun ni pakai samping. Ada orang tu tengok tutorial tudung. Nak cuba. Tak tahulah berjaya ke tidak. Okay, tugas kau ID adalah pakaikan belt. Senang. Dah siap. Ni kita punya samping look. Pakai songkok lah. First day pakai songkok. Esok aku buat rambut. Tu lah, yang sana tu dah terbaring dah. Ngantuk. Tengok orang basuh-basuh mainan. Mama dah siap dah. Tudung macam ni? Oh, faham? Siap. Ini dia tim Monacha. Yang ni nak nikah Alia mana? Ya. Okay, so kita nak pergi salam nenek. Ijaz salam jangan cepat. Tiba kan. Ijaz mana baik dosa?
Ya, apa ni sampai raya nenek. Maaf saya dah batin. Semoga nenek sihat selalu. Kenapa nenek cium Asma? Oh, perfume mahal tu nek. Terima kasih. Selamat Raya Tok. Tok tak surat. Pasal ini lagi senang surat. Oh, terima kasih. Ini bilik-bilik girl. Kita tukar makeup. Ni Mira adalah Mua dan juga tukar Inai. Semalam hari ni tukar tudung juga, styling semua dia. Ni bersama pembantu Amira. Kita bodoh dia. Bodoh lah dia bagi komen. Apa-apa? Kau salah Kamira dengan Anissa. Macam kena pukul lah, okey je. Dia tengok. Ini nak apa? Nak duduk raya? Nak duduk raya? Dah tahu dah siapa dekat kakak kan? Ni dia temukan lagi. Baru masuklah. Sini, belakang. Alah sini. Sini, kita baik tam. Cepat. Maklum situ. Tak nak. 1, 2, 3. Baik, Fi, baik. Duduk Duduk sebelah Afiq dia. Afiq duduk sebelah dia. Dia mangkuk dia. Afiq. Baik, Fi. Duduk sebelah dia. Satu je betul. Oh, babe. Kau tak nak pakai belakang tu kan? Apa dah idea? Pendek pula. So kita rumah nenek dah kena serbu dah. Dah 4 kereta masuk. Dah penuh lah. Lari dulu. Lari kat belakang dulu ceritanya. Okay, so sebabkan dia Melaka ni panas nak mampu, panas gila. Semua duduk dalam bilik. Tak sia-sia lah aku beli portable aircon ni kan. Bilik ni je yang paling sejuk dalam rumah ni, kau bayangkan. Palang. Selamat Raya. Masih lagi hijab styling pula. Oi, kuning oi. Bagi ucapan cepat, bagi ucapan. Bagi ucapan. Cakaplah selamat Hari Raya. Spek dia tak pernah. Oi, kau main spek kau. Orang pakai ke depan ke belakang. Fikir selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cikgu Aisyah. Wow, merah menyala. Spek mahal lah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. 5 kem AI. Ni keadaan kat rumah Tok sekarang tengah meriah. Kereta penuh orang serbu. Okay, misi nak pergi ambil gambar sebab aku tak ada gambar solo lagi. Orang lain semua duk dah ambil gambar. Kita dah mencari tempat untuk berambil gambar. Maknanya tengah nyorok sebab depan ramai gila. Sini penuh, dapur penuh, gosip-gosip. Yang ni penat. Adalah ramai-ramai ambil gambar dia kan. Bodoh je. So ini apa tu, kita nak makan. Kita ada lemang, kita ada ketupat, kita ada ketupat segera. Rendang ayam kampung, ayam telur, ayam biasa, sambal ayam. Apa nama kau ni? Rendang daging masak Pinang. Malang masak Malang. Tak dendeng kot, tak dendeng. Nak dendeng. Ucapan untuk MRSF tiba. Okey, rumah atuk aku masih lagi non-stop orang serang. So ini keadaan di depan. Okey, semuanya dah balik. So tinggal kita-kita je. Dan barulah kita dapat salam-salam. Tu dia. Tu dia. Okay, let's go. Alah, kalau yang traumatized ni. Makan korang. Geram. Oh, nak pegang je dia nangis tau. Tu Malang. Oi, bodoh. Kat sini. Salam Acik. Aku tak ada abang. Nisa nak datang lagi tu. Siapa lagi ni? Duit Raya, Pak Busu Duit Raya. Bodoh lah. Kita nak bagi Duit Raya dekat nenek dan juga atuk. Aku dah salah tapi aku lupa nak bagi. Adik dia salah. Salah sini cepat.
Nenek ni untuk nenek daripada orang ikhlas hati. Oh, suka nenek berbeli sate malam ni. Suka. Layan nenek cakap. Bawa bagi dia raya, dah dapat dia raya balik. Buruklah bebek buruk. Oh, nenek Intan dengan dah akrab. terus senyum nenek. Nak muka bagi dia. Muka tidur. iPhone dengan apa aku nak tanya. Dah ni ah. Siapa lagi ada kat sini? Turun, kau turun. Kau turun. Aku lempang. Duduk sini. Tadi Ijan ambil. Mana kau ambil Mana iPhone nak Nisa? Weh, Ijan ni duduk kau ambil. Ambil dia. Akilah ambil. Apa ni? Paling raya. Cepat ni. Wadidaw. Ewa. Salam Pak Ende. Jom. Atau kenapa senyap macam tu? Dah untuk makan apa? Ni nanti kena blusher. Nah, ni untuk mama. Cun, kasih dulu. Buka. Mana orang punya? Kau salah aku dulu bodoh. Bodoh. Salah dah cepat. Kau nak duit tak? Kau comot. Kau comot. Nah. Tak cakap apa-apa. Cakap apa pun, kena 5 ucapan. Sampai raya jangan lupa follow Abang Asfairi. Nah. Oh. Tebal lo. Ni nenek diberi bantuan. Ini dah salam pagi tadi. Nak bagi tahu kat kamera. Ada orang tegur Ende, ingat meta. Ya, meta pun ingat ni. Abang ayah saya. Oh ya. Nangis. Lah bodoh. Sejam ada Ijan dulu. Ijan. Bawa Ijan. Cepat. Joget. Wadidaw. Masuk dalam. Balok. Masuk lagi. Balok. Okey, balik sini. Balok. 2, 3. Okey, senyum. Nenek buat love nenek. Ya, sebenarnya Kak Busung memang lah. Balik sini. 1, 2, 3. Okey. Atuk monyok je. Yeah. Ada sambungan kat luar rumah. Kau ni memang tak guna. Pedajal kau ni. Hi handsome. Tak ada. Anas tengah nangis. Yang tengah tu nangis. Banyak betul anaknya. Dua, mana hari dua? Rambut. Apa usah dia pegang ah? Aduh. Memang lari. Bodoh gosip lengkung. Aku seorang tau. Amin nak kari pak Amin. Oh, dia semua apa? Okey, Mak. Okey. Okay, ni kanak-kanak pula. Ni batch kedua dan ketiga. Tengah nak apa nama tu? Nak ambil gambar ramai-ramai ni. Keluar. Ramai-ramai ni. Nampak? Atok. Oh, atas tangan. Mana Afif? Afif, sini keluar. Okay, ni semua ada. Allah, atuk pun. Ramai ni lah. Kami daripada Leman dan juga Kasum sekeluarga ini mengucapkan Selamat Hari Raya IDP. Maaf Lahir dan Batin.
YB Azam. 3, 1, 2, 3, 4. Ini pula. Alamak. Okay, sekarang turn kita orang pula nak jalan raya. So kita nak pergi rumah yang macam biasa. Kenapa Mama pergi sana seorang? Evil ni. Ni sebab tempat kau berdiri tu pernah sebeli lembu kat situ. Lagi melawat lembu belakang tu. Ada lembu lah. Tu belakang tu. Alamak, duit ni. Ini lah. Pais belai-belai. Belai-belai Pais? Ya, gali daun lambatlah. Panggil Abang. Saja je. Banyak lagi ya. Yang Mama. Allah, rindu punya. Bagi. Laju dia sedut je. Bagi lagi. Biarlah dia orang nak bagi makan lembu Aku nak pergi makan ayam. Ya Faiz. Jom makan ayam Faiz. Makan ayam. Ni amak musuh takut nak jauh duduk. Habis jauh lagi ya. Bas. Bodoh lah berupuk sambal. Mana? Apa tu? Dia kecil. Sambal yang sedap. Gila. Mahu kerang. Kalau kat rumah nenek ayam sambal sos, kat sini ayam sambal biasa kan. Ayam sedap gila. Boleh pakai ayam kampung kan? Ya ke? Kan? Sekarang pukul 8 lebih. Masih beraya. Nisa. Goyang lah. Okay, malam raya yang kedua. Okay guys, malam ni malam raya pertama. Kita akan sambung. Malam raya pertama lah, bodoh lah ni. Kita akan sambung perang dengan jiran-jiran kat Lontang ni lah. Sebab tadi kita dapat info dia orang dah start perang. Weh, aku tengah vlog ni. Kita nak start lah ni, okay? Dengan bismillah. Sekarang kita tengah set up nak bakar mercun Cina. Pam pum by Pak Busu. Sebab pula tengah set up. Ni aku ni duduk tepi longkang. Temenung aku sendiri. Aidil, handsome-nya Aidil. Ni mancis kat. Kita dah jumpa dah sumbu dia. Ni sumbu dia. Okey, bakarlah. Betul. Okey, sekarang kita nak bakar mercun kelapa. Gila lah. Hebat dah. Siapa dah? Kita nak bakar. Ni apa nama ni Nisa? Tak tahulah, tapi kotak dia warna kuning. Mana? Okay, sekarang ni kita ada masalah. Bodoh lah. Sekarang ni mercun ni baru bakar 2 baris je. Ada 48 baris lagi. Macam mana ni kita nak kena mengadu dekat token mercun? Okay, sekarang ni bunga api tak function. So Nisa do her job. Asal bunga api tak function weh, aku baru ni bakar letup sekejap. Naikkan spek. Naikkan spek tu. Rumah sana lawan. Rumah sini pun tadi lawan. Bukan main dia. Kalau kau nak taruh malam ni kampung Londang tak relax. Kau tengok tu. Dia lawan lagi. Aku rasa semalam dia pergi cari tongkek mercun. Kita lawan. Istiharkan perang. Ya. Kita ada bomba di sini. Terima kasih. Weh, dia lawan kawan. Kau tak betul ni.
Tak betul sial dia. Tak betul sial. Abang siapa tu? Tengah buat apa ni? Kita sekarang nak bakar. Buat kali yang terakhir untuk yang besar gila tu. Kita nak bakar yang besar gila. Yang mana tu? Merah tu nampak tak? Nampak tak? Let's go. Okay, semua malam ni kita semua ke Bulu. Kita nak makan ramen. Kita boleh banyakkan 7E tadi. Selamat pagi. Ngantuk ni. Dua bulan tak payahlah masuk dalam sama. Popiah sambal. Kita hari kedua breakfast nasi lemak. Sedapnya. Lagi satu. Dah Adam berapa? Ha? Dia pun bagi 5. Mira kemaslah. Kau sebab di basuh tu. Aduh, ni kena basuh tengah air ni, kena rendam dulu. Tak boleh, kena rendam dulu. Okay, kita dah habis breakfast. Dan sekarang ni kita nak pergi kubur. Sebab semalam ramai gila. Hari ni dia macam bye. Kita nak pergi kubur. Nak melawat yang sudah tiada. Ayo, semua muka-muka yang nak pergi kubur. Okay, sekarang ni kita tak jumpa kubur pakcik dulu. Mira, baik-baik kau pijak tu. Kau ni tengok-tengok sikit lah jalan. Dia jadi pijak kubur ni. Selamat datang ke hari raya kedua, di mana kita semua tengah bersiap-siap. Sebab kawan aku daripada sekolah nak datang. Geng-geng yang sekolah-sekolah aku yang perempuan gila tu, yang tak duduk diam kan. Diorang hari ni banyak yang, tahun ni banyak yang raya kat KL. So diorang nak datang Melaka. Aku cakap datang je lah. Jadi diorang tengok on the way. Aku rasa tak lama lagi diorang sampai. Jumpalah masuk. Orang KL datang lah. Jumpalah masuk. Jauh-jauh. Ya. Janganlah cakap dengan bokok. Assalamualaikum. Budak bodoh dia. Aidil. Boleh masuk je. Masuk je, diorang perempuan je. Hey, tengah terkangkangnya. Aduh, masuk. Mona tu aku rembat tau. Sama ni. Semua bilik dia tuanya. Ni Abby weh, ni Abby. Hai Abi. Ni Akila. Depan tu, mana Akila? Akila depan dah. Akila lari. Akila lari. Jemputlah makan ni, jemput. Ayam sambal sos for me. Ni ada mi goreng, ni ada lemang. Lemang ni kita buat Homemade. Hometown made. Mahal lah. Mahal. Ini lemang viral ya. Asyik tak asyik kena post, dia tak boleh repost. Dia bagi. Sebab ini kau buatkan Melo City kau kan. Baru tadi. Dan sebelum ni apa belum? Oh, tengok. Arash. Itu sama aku. Ni mak dia rantak dulu dah. Mada. Welcome to Melaka Mada. Ni macam mana? Nak berangkap. Nanti salah faham. Ada tak dia? Action. Apa tu? Janganlah. Kita sekarang berada di rumah bakal suami Ain. Kejut. So terima kasih lauk-lauk ni. Lina pening, dia kasih. Apa nama? Kasihnas. Habis tu? Mampus kau lah. Ini daging tetel. Ni ayam pencin. Lala. Minta bila dah banjir lagi. Banyak lah bawa baru. Dapat curi nak. Happy birthday to Dida. Ucapan cepat. Dia nak kahwin nanti dah bulan depan. Dengan ucapan nanti jangan lupa jemput saya.
Nima. Saya orang Filipin. Filipin. Okay, sekarang malam kita beraya Mama. Cantiklah Mama. Cantik. Afif pun hijau. Afif. Reboh sebab ada sofa baru. Sekarang dekat rumah Endik, Nenek. Siapa ni? Mak Busu. Terima kasih Cikgu Aisyah. Daripada kelas 5C apa? 5KMI. Tak best ni nama kelas. 5KM AI. Nak buat TikTok di sini bersama kanak-kanak. Tengok ni. No, budak-budak. Cisco Ijan akan balik sekejap lagi. Ucapan hari raya buat kau punya tempat kerja semua. Saya mewakili mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Okey, ikhlas oyot. Orang berkata, Bapa tu baru proposi je Bapa korang nak. Okey. Syamil. Betul-betul duduk. Garang betul lah. Aduh. Alah, yang ini pun tepi lah. Okay, sekarang ni kita nak buat trend TikTok. Gigil sial. Weh. Kau kita gigil lah sial. Adiknya kat atas, kakaknya kat bawah. Elok lah tak betul. Kau tengoklah ni, kau tak ni nak menyarap. Okay. Mira, tepi Mira. 1, 2, 3. Sekarang ni memang trend ambil gambar OTD tengah jalannya. Zeus for everyone. Rasa minta. Sikit ready. Follow. Makcik saya ni, dia memang pemurah hati dia. Siapa-siapa yang single kat sana yang tengah cari jodoh, mak dah bising, tolonglah lamar makcik saya. Tapi make sure kalau nak lamar tu kena pembersih. Pembersih, pengemas, minat hijau. Kita semua hijau. Minat hijau. Bilik hijau, selipar hijau. Bonus kalau minat pokok. Yes. Okay, baik. Bangun. Nak pergi raya. Bangun. Kau tahu pagi-pagi orang datang beraya kat rumah nenek. Aku teruslah duduk dalam bilik kan. Tapi nak terberak lah. Pergi tandas belakang je lah. Okay, ni adalah footage rare di mana Aidil gosok baju sendiri. Hari ni semua berabaya, tapi aku pakai jubah. Sebab hari ni tema dia adalah flowy. Dua-dua duduk. Tak pakai tudung lagi sebab masing-masing tengok tutorial tudung. Ada orang tu tak sabar nak pergi raya. Dah masuk dulu. Sabarlah Pip. So ini antara rumah wajib hari raya ketiga. Rumah Tok Cik. Lapar. Kita nak makan. Ada nasi tomato, sambal ayam dan juga dacha. So, menyambut selera. Nenek is here. Itu nenek. Itu adik dia. Tok Cik. Hari ni diorang semua pakai abaya sama. Ebi, tengok Ebi, abaya kau. Mama pusing mah. Hari ni tema dia memang flowy. Cantik. Lah. Kecoh. Geng-geng abaya ni. Kenapa dia keluar? Sekarang ni kita nak pergi beraya ke rumah yang kedua. Iaitu rumah kawan Mama Aunty Kuni. So kita makan nasi kerabu. Nyami. Sama ke bulung. Gaukan. Okay, kita orang jalan tepi-tepi jalan sebab nak pergi OTD kat tempat yang cantik sikit. Which is sebelah rumah ada lorong. Selamat Raya. Dulu kan dekat sini ada perigi tau. Kita mandi-mandi dulu perigi kat sini. So macam rumah kita kat sana je. Sini Anissa perigi tu kan. Okay, kita dah habis beraya untuk sesi petang. Balik rumah je untuk berehat sebab malam kan kita sambung kembali. Ya Allah, Kila aku tak nampak ke? Ebi, tutup juga. Ebi, Kila. Masya-Allah. Astagfirullahalazim, Kila. Macam mana putih? Sekarang ni kita kat rumah Pak Busu. Dia ada buat makan-makan. Dan saya tengah nak makan nasi lemak. Yeay. So kita ada nasi lemak dan juga mi hailam.
Mi Haila Mak Busu is the best. Kita nak bakar mercun, nak habiskan. Ini nenek buat kuih abu-abu. Nenek, Dengan mama sekali. senang tak buat kuih nenek? Senang je. Busy gosip. Nenek tak gosip. Ni kuih dia. Ni rupa di dalam. Sambil diorang gosip, kita makan. Dia semua sagu je dengan gula Melaka. Okey, hari raya keempat dan kita orang bersiap nak pergi beraya. Kali ni ada 2 rumah. Satu rumah jauh sikit dekat Senawang, Negeri Sembilan. Ayuhlah kita. Okey, setelah sejam lebih perjalanan nak ke Senawang, sampai juga kita. Mana Angah? Apik, sama. Jom Pik. Mana rumah ni Pik? Mana rumah tu? Sini lah, sini. Okey, kita berada di rumah Pak Long. Dia masak banyak gila. Macam buffet, aku suka. So sekarang aku dah second round, which is sate. Dan dalam tu Monacha tak bergerak-gerak dari meja. Dah hujan. Okay, kita dah sampai di rumah yang kedua pada hari ini. Ini last kita akan beraya rumah dekat Melaka sebab esok kita nak balik KL sudah. So malam ni kita akan menutupkan vlog kita. Sekejap lagi naik, makan dulu. Assalamualaikum. Oh, dah ramai kat bawah dah. Oh, nenek semua makan dah. Makan apa weh? Mi kari. Tak. Mi kari kita ada bihun goreng pedas, bihun goreng tak pedas, kita ada nugget. Okay, kita dah habis beraya. Dan aku rasa aku dah gemuk sangat. Dah gemuk sangat. Banyak makan. Okay guys, maka dengan itu tamatlah kita punya vlog raya pada tahun ini. Cicak pun setuju. Dia macam sedih sebab dah nak balik KL. Tapi itulah, kita dah lama kat kampung sepanjang raya. Hari ni dah raya, masuk hari raya kelima dah pun. And memang it's time to go back lah. Jadi buat anda semua, thank you so much sebab tengok I punya vlog daripada mula sampai habis. Terima kasih kerana menunggu vlog hari raya saya setiap-tiap tahun. Sebabkan korang, I memang semangat untuk buat selalu. Untuk korang, kita rasa sama-sama. Kita feel hari raya sama-sama. Kita feel balik kampung sama-sama. Kampung I adalah kampung korang juga. And I nak ucapkan selamat hari raya kepada anda semua. Maaf zahir dan batin, maaf kalau ada salah silap, maaf kalau ada terkasar dan mengguris hati anda semua secara sengaja ataupun tidak sengaja. Minta maaf secara publik tau. Jadi kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Kalau vlog raya kita jumpa di tahun depan. Sebab raya haji ni aku tak buat vlog, aku travel. Ada kerja. So kita jumpa di vlog raya tahun depan. Kalau vlog-vlog lain kita jumpa nantilah bila-bila aku upload lah. Thank you so much sebab support I. Disebabkan korang, I memang selalu bersemangat untuk terus menghiburkan anda semua. Sebab bila I hiburkan korang, I pun gembira. Macam tu. Take care. Bye-bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.